Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 mengandungi 44 ayat diturunkan di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 mengandungi 44 ayat diturunkan di Mekah, menceritakan tentang hujah balasan terhadap cabaran ataupun ejekan orang-orang kafir yang meminta agar azab Allah Subhanahu wa taala itu disegerakan kepada mereka sekiranya ia benar-benar wujud dalam keadaan mengejek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ma'arij bererti tempat Mi'raj ataupun tempat naik ataupun pintu-pintu langit yang mana menjadi laluan kepada para malaikat, begitu juga dengan malaikat Jibril. Surah ini menumpukan fokusnya kepada menyatakan hakikat kebenaran ataupun juga keadilan azab yang Allah Taala turunkan kepada orang kafir dan juga psikologi tabiat manusia, psikologi sifat semula jadi manusia yang mana Allah Taala mengatakan azab Allah Taala ini bukanlah satu bahan jenaka yang boleh dicabar dan manusia itu fitrahnya adalah makhluk yang lemah dari sudut emosi, sama ada lelaki ataupun perempuan, melainkan orang yang membentengi diri mereka dengan disiplin ibadah dan akhlak yang mulia. Asbabun nuzul surah ini menjadi satu respon kepada orang kafir yang meminta perkara-perkara buruk ataupun tindak balas yang buruk kepada baginda Nabi ketika dakwah baginda berlaku, terutamanya memperlekehkan perkara berkaitan dengan azab hari akhirat, perkara-perkara yang berbentuk eskatologi, benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman, itu mereka tidak percaya, bahkan mengingkari perkara tersebut. Surah ini dimulakan dengan ayat sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Seorang orang kafir telah meminta agar didatangkan azab yang pasti berlaku, meminta azab untuk dipercepatkan. Untuk orang kafir, maka tidak ada suatu pun ataupun siapa pun yang dapat menolak, menahan daripada datangnya azab tersebut. Perkara itu ataupun azab itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai tempat-tempat naik, tempat-tempat mi'raj. Perkataan sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' ini ditujukan kepada seorang orang kafir yang bernama An-Nadhr ibn al-Harith yang akhirnya ditangkap di dalam peperangan Badar dan dihukum mati. Allah Taala membalas permintaan ini dengan mengatakan laisa lahu dafi'. Dia tidak mempunyai sebab menahan azab ini bila azab ini datang. Sehebat mana pun manusia, sehebat apapun teknologi yang mereka punyai, tidak akan mampu untuk menahan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap kita ini adalah orang yang paling memiliki teknologi yang canggih. Orang zaman dahulu juga memiliki teknologi yang canggih pada zaman mereka. Maka sehebat mana pun teknologi yang mereka miliki, tetap saja tidak dapat menahan azab Allah Taala daripada datang kepada mereka. Kemudian Allah Taala juga menyatakan ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat-malaikat lain dan malaikat Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sehari yang kadar lamanya itu mengikut perkiraan dunia adalah 50,000 tahun, 50,000 sanah. Maka sabarlah wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Mereka orang kafir itu memandang azab yang akan datang itu lambat lagi, maka dipercepatkan, diminta untuk dipercepatkan. Wa narahu qariba innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat ianya jauh, namun kami melihat ianya sangat-sangat dekat. Yakni pasti benar-benar akan berlaku. Ulama seperti Imam Qurtubi dan Ibnu Katsir menyatakan bahawasanya maksud 50,000 itu bukanlah maksud 50,000, tetapi menunjukkan panjangnya masa. Kalaulah manusia biasa mahu mendaki ke langit tertinggi menggunakan teknologi ataupun kelajuan mereka itu, jarak kosmik itu memerlukan masa 50,000 tahun. Namun para malaikat itu melintasi ataupun melewati masafah jarak itu dengan masa satu hari sahaja. Maksudnya simbolik kepada kelajuan cahaya ataupun perkara seumpamanya. Namun dari sudut psikologi kiamat pula, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat ini, wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, betapa lamanya hari yang kadarnya 50,000 itu? Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadi, demi Tuhan yang jiwa aku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya hari kiamat itu akan diringankan bagi orang mukmin sehingga kan ia terasa lebih cepat bagi mereka berbanding tempoh menunaikan satu solat fardu di dunia. Solat Zuhur berapa lama kita solat? Solat Maghrib berapa lama kita solat? Paling lama 15 minit. Bagi orang mukmin di akhirat, tempoh yang panjang itu terasa lebih singkat daripada 15 minit kita melakukan ibadah fardu tadi. Kerana masa ini adalah bersifat relatif, subjektif. Bagi orang kafir, sehari di padang mahsyar itu terasa seperti 50,000 tahun. Kerana mereka berada dalam ketakutan yang dahsyat dan tekanan psikologi yang sangat kuat, yang sangat dahsyat. Maka waktu itu terasa lambat. Macam kita lah, bila kita menunggu sesuatu, kita akan terasa lamanya waktu berjalan, lambatnya waktu berjalan. Namun apabila kita enjoy satu perkara itu, terasa cepat waktu itu berlalu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menitipkan pesanan kepada baginda Nabi dengan mengatakan fasbir sabran jamila. Maka sabarlah dengan sabar yang indah, di mana tahap sabar yang tertinggi itu seorang itu tetap tenang, tidak merungut dan juga tidak mengadu kesedihannya kepada makhluk. Semuanya itu diadukan kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Orang kafir melihat hari pembalasan itu jauh, namun orang mukmin melihat ianya adalah cepat, tidak lama. Narahu qariba. Kemudian Allah Taala juga menceritakan tentang kehancuran sistem sosial dan sifat kasih sayang sesama manusia akibat ketakutan yang melampau. Allah Taala mengatakan yubassarunahum. Mereka itu saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Mereka saling melihat di antara satu sama lain. Orang yang bersalah, orang mujrim, orang penjenayah di hari akhirat itu, mereka berangan-angan kalaulah mereka dapat menebus diri mereka daripada azab api neraka itu dengan anak kandung mereka itu sendiri. Lau yaftadi min azabi yauma idzin bi bani. Kalau mereka boleh guna anak mereka untuk tebus, ambillah anak aku supaya aku selamat daripada azab ini. Ataupun ambillah isteri-isteri aku supaya aku selamat daripada azab ini. Ataupun saudara aku, adik-beradik aku, ambillah adik-beradik aku ni supaya aku boleh selamat di hari azab ini. Ataupun Allah Taala juga menyebutkan, ambillah orang yang selalu menolong aku di atas dunia ni untuk aku selamat daripada azab akhirat. Kerana orang zaman dahulu itu semangat klan ataupun kabilah itu sangat kuat. Sehingga kan satu orang daripada kabilah yang bergaduh dengan kabilah yang lain, orang yang tidak ada apa-apa nilainya, tidak ada apa jawatan dalam kabilah, dua yang kecil ini bergaduh boleh menyebabkan ketua-ketua kabilah itu saling bergaduh antara satu sama lain. Kerana kuatnya unsuriyah, kebangsaan ataupun rasa kepuakan yang sangat tinggi. Boleh ambil semualah kerana mereka nak merasuah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada duit, harta, mereka nak jadikan harta mereka itu sebagai fidak, sebagai tebusan, nak bayar rasuah kepada Allah supaya tidak mendapatkan azab pada hari tersebut. Sebab itulah orang kafir Quraisy, mereka itu sangat menjaga harta mereka, sangat kedekut dengan harta mereka kerana menganggap harta mereka itu dapat menjadi penyelamat kepada mereka di hari akhirat ataupun di hari kebangkitan, sebahagian daripada mereka. Kemudian Allah Taala juga menyebutkan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan mempunyai tabiat keluh kesah dan bakhil. Halu' pada wazan hala'a dibawa dengan sirah fa'ul, halu'a, menunjukkan betapa dahsyatnya manusia itu sangat-sangat keluh kesah, sangat-sangat bakhil. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, mereka sangat gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila mereka mendapat kebaikan, mereka sangat-sangat bakhil nak bersedekah, menginfakkan harta. Jadi ini merupakan sifat semula jadi manusia. Namun Allah Taala mengatakan illal musallin. Manusia ini semuanya bersifat keluh kesah dan kedekut kecuali orang yang solat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang senantiasa menjaga, konsisten, istiqamah dalam menjaga solatnya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Taala menyebutkan illal musallin alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka sangat menjaga salat mereka. Daimun dan hafizun. Allah Taala sebut di dalam surah ini menunjukkan kepada aspek kualiti solat dan kuantiti solat. Mereka yang menjaga kualiti dan kuantiti solat. Jadi gabungan dua perkara ini, yakni kuantiti dan kualiti, inilah yang menjadi ubat utama kepada ketahanan jiwa manusia secara psikologi. Allah Taala menyebutkan dalam surah ini. Seterusnya, baki karakter-karakter lain yang cemerlang itu Allah Taala sebutkan di dalam ayat yang seterusnya, iaitu orang yang mengeluarkan hak orang lain di dalam harta mereka. Ada orang yang menyedari dalam harta mereka itu ada hak orang lain, lalu mereka menginfakkan harta tersebut. Dan orang yang percaya kepada hari pembalasan, orang yang benar-benar yakin bahawasanya mereka itu akan mati, setelah mati mereka akan dibangkitkan, diperhitungkan, akan dibawa ke syurga ataupun neraka dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu pondasi dalam rukun iman itu sendiri, iaitu percaya kepada hari kiamat. Dan orang yang takutkan kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merasa aman daripada azab Allah Taala, takut senantiasa, tergolong daripada golongan yang akan mendapatkan azab sengsara daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa bermuhasabah diri. Dan juga menjaga kehormatan diri. Wahum ala furujihim yuhafizun. Mereka itu menjaga kemaluan mereka, baik lelaki maupun perempuan. Bukan hanya khusus kepada perempuan, tetapi juga kepada orang lelaki, senantiasa menjaga kesucian diri daripada terjebak dalam perbuatan zina ataupun maksiat seksual dan seumpamanya. Begitu juga Allah Taala menyatakan orang yang senantiasa menjaga amanah dan janji. Apabila dia berjanji, dia memenuhi janji. Apabila dia diberikan amanah, sangat-sangat menjaga amanah. Dan begitu juga Allah Taala mengatakan orang yang benar di dalam persaksian mereka. Yakni apa? Apabila mereka dipersaksikan, diminta untuk bersaksi, mereka tidak bersaksi dusta, tidak berkata tipu, berkata dusta, syahadatul zur, persaksian palsu, tidak. Mereka sangat takutkan persaksian palsu ini kerana disebutkan dalam surah lain azab yang sangat pedih bagi orang yang memalsukan persaksian, sama ada di atas dunia, di dalam mahkamah, ataupun apa-apa juga keadaan di dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah Taala merumuskan di dalam surah ini untuk memberi iktibar kepada kita bahawasanya provokasi yang diberikan haruslah ditadbir dengan baik. Maksudnya kita tidak boleh react kepada provokasi yang diberikan kepada kita secara ekstrim ataupun secara spontan, melatah dengan provokasi yang dibuat, tetapi sebaliknya haruslah kita mentantangi perkara tersebut dengan baik, dengan sabar, dengan sabran jamila tadi. Kemudian orang yang mempunyai gelisah, keluh
kesah, cemas dan melampau dan sifat tamak yang luar biasa, tamak halaba, ubat yang paling mujarab itu adalah konsisten dalam solat, konsisten dalam menginfakkan. Jangan kita kata tunggulah sehingga aku baik dulu baru aku nak solat, tetapi solatlah sehingga menjadi baik. Bukan menunggu kaya baru nak berinfak, tetapi berinfaklah sehingga menjadi kaya. Begitulah yang disebutkan dalam surah ini. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada apa yang dibawa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.